Aku pernah jaga orang pegang nombor PIN bank negara. Kau jaga untuk bodyguard? Jaga VIP yang pegang nombor PIN bank negara. Tegang sebab orang nakkan nombor PIN tu. Sebab apa orang nakkan apa cetak duit baru RM50 tu. Ada something happen lah maknanya. Time tu duit RM50 baru belum keluar lagi. Masih dalam bentuk cetakan plate. Okay. Untuk mesin tu. So dia orang nakkan itu. Sebab mesin cetakan tu saja dah value dia sangat tinggi. So dia orang nakkan benda tu. So masa on the way ke perjumpaan mana aku tak boleh nak bagi tahu. Benda kes lah berlaku lah, kes kejar mengejar kan. Orang yang kejar kita orang tu pun bukan orang tempatan. Orang daripada negara luar. Nakkan kita punya, tak tahulah negara mana. aku tak boleh nak buka tahu tapi tak boleh nak buka. Dia punya orang luar ni nakkan kita punya cetak duit tu. Sebab bila jual dekat black market, benda dia sangat besar harga dia. So berlakulah kejar mengejar apa semua, tembak menembak sampai kebetulan aku time tu aku memang duduk sebelah VIP. Aku memang kena jadi arm untuk VIP. And then ada 3 biji kereta, 1 biji memang dah terbalik lah. Maksudnya 3 biji tu antara korang lah? Kita orang memang jadi escort. Kereta escort belakang memang dah time tu memang dah terbalik lah. Kena tembak apa semua, tayar semua kena tembak apa semua. Escort aku terpaksa kena pergi ke depan. Sebab aku bawa team aku bawa VIP. So escort yang kat depan sekali kena undur ke belakang. So ni tactical punya cara lah kan. Sebab nak selamatkan VIP. Sebab yang belakang sekali dah out. So kita terpaksa kena ke depan kan. So time tu diorang kejar kita. Sebelum tu kita kena tengok dulu ada tak target daripada depan ataupun belakang. So target ada dekat belakang je. So kita VIP kena pergi depan. So time tu berlakulah kawan aku sampai leher je cermin pecah. Kena tembak. Yang terbalik tu ke apa? Tak, bukan yang kereta aku yang ada VIP. So cermin pecah. Cermin belakang pecah. So shattered punya gelas tu terkena artery member aku. So dalam tempoh yang sama aku kena tekan VIP untuk tundukkan kepala, and then aku terpaksa pegang member aku punya darah kat sini. So bila tu jadi agak trauma lah bagi aku.